kepanasan. Jadi bila mana ada kepanasan, jom. Aku nak buat satu kerja sikit lagi ni. Untuk sebagai apa? Persediaan untuk kita hadapi malam. Dalam hutan ni, walaupun hutan kampung, kau kena buat cepat. Kau jangan tunggu nak petang. Bila mana dah petang nanti sakit. Jadi bila mana tengah panas, matahari pun tengah cantik, tengah terik macam ni, jomlah kita buat kerja selalu. Ada kayu, ada kayu. Okey, bila mana ada kayu, bermakna adalah unsur kehidupan pada malam nanti. Apa itu unsur kehidupan? Kita lah. Kalau kita masuk hutan, unsur kehidupan pada waktu malam adalah api. Jadi dengan kayu ni aku nak kikis habuk dia ni untuk buat persediaan sebagai satu medium yang akan memudahkan aku untuk menyalakan api dalam hutan ni. Caranya mudah je, kita kikis macam ni je. Kita ambil habuk dia. Nampak tak habuk dia? Untuk habuk kayu ni, kita ambil sebanyak yang kita boleh ambil. Sebab kita akan campurkan dengan satu lagi bahan. Jadi bila mana dicampur dengan bahan tu, kayu ni akan mudah untuk kita menyalakan api pada malam ni. Kau tak percaya? Lepas ni aku tunjuk pada korang macam mana perbuatan tu akan berlaku kalau digabungkan kedua-dua bahan ni. Okey, ini adalah habuk kayu yang aku dah kikis. Ada banyak lagi. Cuma ini aku ambilkan sampel untuk tunjukkan pada korang. Aku tahu yang ini pun ada yang dah tahu. Tapi tak semua orang tahu. Jadi kita kongsikan lagi. Supaya lebih ramai lagi orang tahu cara-cara mudah untuk kita nyalakan api. Untuk kita nyalakan api dengan teknik separa survival, kita kena gunakan apa yang ada, peralatan yang ada dalam poket Doraemon ni. Ini adalah poket Doraemon versi jejak rimba. Okey, ini adalah satu bahan tadi yang aku sebut untuk kita menyalakan api dalam hutan. Apa benda ni? Okey, kalau korang nak tahu, ini adalah minyak rambut zaitun ataupun safi. Dua-dua boleh pakai, sama ada zaitun ataupun safi. Yang aku dah simpan dalam ni, tinggal spray je. Kita spray, kemudian kita akan gunakan ferro rod ataupun fire starter. Kita spark sekali, insya-Allah api pasti akan menyala. Ini adalah teknik separa survival yang korang juga boleh amalkan. Caranya mudah je. Kita tuangkan tadi sebut kayu kat sini. Kemudian kita kutiplah apa-apa yang boleh kita pakai. Okey, ini adalah hampas kayu kering yang aku akan gunakan sebagai medium untuk support api ni supaya dia mudah hidup. Ambil lebih sikit pun tak apa, tak ada masalah. Akan menyala api. Dalam hutan kita kena gunakan apa-apa saja yang ada kat sekeliling kita ni untuk proses nyalakan api. Sampai boleh. Nampak tak? Ini cara pelajaran dia. Alhamdulillah. Okey geng. Kayu api pun aku dah settle cari. Penat juga sebenarnya. Walaupun ini bukanlah hutan tebal lagi, hutan dalam kampung, tapi penat tak penat. Pasal kita bermain dengan outdoor. Lepas ni aku akan showkan pula benda lain pula. Ada benda yang aku nak kongsikan dengan korang. Tengok tu ke atas. Apa yang korang nampak? Korang nampak tempat lapang kan kat atas tu kan? Okey, bila mana kita jumpa tempat lapang macam tu, tempat macam tu pun kita boleh manfaatkan dalam situasi survival. Sebab dalam situasi survival ataupun dalam pelajaran survival, apa-apa yang ada di sekeliling kita, semuanya adalah pelajaran dan juga permainan serta psikologi dalam hutan. Jadi bila mana ada tempat lapang yang mana berada di atas ataupun di bawah, kita boleh gunakan kawasan-kawasan macam tu. Dan aku rasa inilah masanya yang agak sesuai untuk dikongsikan pada korang tentang satu pelajaran yang mana korang boleh guna pakaikan pelajaran ni bila mana berada dalam satu situasi dalam hutan yang dipanggil sesat dalam hutan. Jadi hari ini adalah masa yang sesuai dan juga yang terbaik. Kena pada tempatnya, aku akan kongsikan pelajaran ni. Pasal satu benda tu kalau aku cakap pakai mulut, korang takkan dapat faham. Jadi aku cakap pakai perbuatan. Bagaimana dan kenapa pelajaran tu akan dikongsikan. Apa yang korang nampak di depan korang ni adalah satu bentuk pembinaan
untuk tujuan SOS, untuk isyarat survival. Dan benda ni disebut sebagai confire. Di mana guna confire dalam hutan adalah untuk memberi isyarat daripada darat ke atas langit, udara, kepada penyelamat yang sedang mencari kita. Jadi kita beri mereka isyarat dengan cara menghasilkan asap yang banyak. Jadi bagaimana untuk buat confire? Pada peringkat awal, macam inilah caranya. Kita akan buat peringkat sampai atas, sampai tinggi. Kemudian setiap lapisan ni, lapisan pertama di bawah ni lapis dengan daun kering. Lapis dulu dengan daun kering, tujuannya adalah untuk memudahkan pembakaran berlaku. Selepas daun kering, buat lagi satu tingkat, daun kering lagi. Kemudian lagi satu tingkat, campur daun kering dan juga daun hidup. Lagi satu tingkat atas, sampailah ke atas, campur daun kering, daun hidup. Makin atas, lebihkan daun hidup. Macam ni. Ini namanya daun hidup, kalau kau nak kenal. Kemudian kita akan bakar. Bila mana kita bakar, dia akan menghasilkan asap yang banyak. Bila mana asap banyak terhasil, penyelamat akan tahu di mana kedudukan kita sedang berada dalam hutan. Di waktu kita sedang sesat dalam hutan. Jadi, korang tengok je macam mana aku buat confire ni. Ambil kayu lagi, letak atas ni. Kiri dan kanan. Letak macam ni. Kemudian, kemudian yang pertama, macam biasa, kita letak daun-daun kering dulu. Letak daun kering ke atas ni. Ini adalah lapisan pertama yang akan bertindak sebagai bahan bakar. Daun yang basah kita buang. Tukar dengan daun kering. Jangan letak daun lembap, nanti confire tak akan menyala. Kemudian yang seterusnya, kita buat lagi lapisan yang atas. Cara letaknya mesti bersilang. Supaya bila mana letak bersilang, dia tak akan jatuh. Dia tak akan roboh. Ini caranya. Kemudian yang ni tak payah lagi kita letak kayu yang tadi tu, yang silang-silang tu. Pasal tujuan kayu silang tu tak nak bagi daun kering ni jatuh ke bawah, sebab kita akan bakar daripada bawah. Sekarang letak lagi daun kering atas ni. Daun kering letak lagi macam ni. Letak je. Lepas kita letak macam ni, buat lagi silang. Maksudnya tingkat nombor 1, 2, 3. Okey, tingkat nombor 3 pula. Dapat 10 tingkat lagi bagus. Okey, geng. Kalau confire ni kan, lagi tinggi kau buat, lagi bagus. Pasal apa? Semakin dia tinggi, semakin dia boleh menghasilkan asap yang lebih lama. Tapi ini hanyalah untuk pelajaran. Jadi aku buat pun dengan ketinggian yang agak-agak sesuai lah untuk korang tengok. Pasal ini hanyalah tujuan pelajaran saja. Okey, jom kita sambung balik macam mana cara kita nak bermain dengan confire. Okey, geng. Ini aku dah campur dengan daun basah dan juga daun kering. Campurannya ada basah, ada kering. Kemudian kita akan sambung lagi pula tingkat seterusnya. Okey, geng. Hari ni confire aku yang dah siap, tapi aku tak buat terlalu tinggi pasal penat. Dia sebaik-baiknya kalau kau dapat buat sama tinggi dengan kau berdiri, lagi terbaiklah. Ini pasal aku pun penat. Lagipun ini hanyalah untuk pertunjukan. Tapi kalau dalam keadaan yang sebenar, kalau kau dapat buat lagi tinggi, lagi cantik. Ini hanyalah pertunjukan. Korang nampak tak macam mana susunan confire ni? Bawah tu ada ruang. Ada ruang, kayu. Daun kering, kayu, daun kering, kayu, campur daun kering dengan daun hidup. Daun kering dengan daun hidup, tapi lebihkan daun-daun hidup lah. Sebab tujuannya untuk kita bakar. Nanti kita akan nyalakan api daripada bawah ni. Cucuk api bawah ni, api akan menyala. Daun hijau akan menghasilkan asap. Daun kering akan bertindak sebagai bahan bakar. Itu tujuan confire. Guna confire ni bila mana kita nampak, ataupun bukan kita nampak lah, pasal kita berada dalam hutan. Kadang-kadang kita takkan nampak pun, tapi kita boleh dengar bunyi. Dengar je bunyi helikopter yang datang, penyelamat yang nak tolong kita sebabkan kita sesat, pasal kita degil. Masuk hutan, kompas pun tak nak bawa. Kompas tu bukan barang mahal mana pun, tapi berlagak pandai. Sesat dalam hutan, padan bukan kau.
Jadi bila mana buat campfire, dengar je bunyi helikopter datang. Kadang-kadang penyelamat akan datang daripada udara. Bila mana penyelamat datang daripada udara, telinga kita ni bukan pekak padak, boleh dengar bunyi helikopter. Jadi bila mana dengar je bunyi helikopter, terus nyalakan. Nyalakan, asap akan terhasil. Sebab itu akan korang tengok, nampak tu, ada ruang, tempat lapang di atas. Ini adalah keadaan yang sangat sesuai. Bila mana ada tempat yang macam tu, asap menyala, dia akan naik lebih terus ke atas. Sebab hukum fizik alam ni, bila mana tak ada halangan, dia akan naik sedap cantik je ke atas. Okey, jadi bila mana daripada udara penyelamat yang datang tu nampak asap kita yang terhasil daripada campfire, jadi itu akan memudahkan penyelamat datang untuk mengesan di mana keberadaan kita yang tengah sesat dalam hutan. Pasal kita degil, bawa kompas pun tak nak. Dalam bawa kompas pun tak nak, belajar ilmu survival pun malas. Pasal kita anggap kita aman sentiasa. Engkau tak tahu bila mana kita akan terlibat dengan peperangan. Kalau terlibat dengan perang esok, kalau engkau ada ilmu, kau boleh hidup. Dalam perang esok, hanyalah hutan sahaja tempat yang paling selamat untuk kau hidup. Sekarang api pun aku dah nyalakan. Sekejap lagi kita akan tengok asap akan mula banyak. Okey, nampak tak? Sekarang ni asap pun dah mula banyak. Bakar pada bawah tadi. Okey, asap akan mula naik ke atas perlahan. Jadi bila mana asap dah terhasil macam ni, penyelamat yang datang daripada udara akan nampaklah kita kat mana kita berada. Ini guna dia campfire dalam pelajaran survival. Okey, ini hanyalah pertunjukan sahaja untuk orang belajar. Tapi dalam keadaan yang sebenar, kalau kau dapat bina lagi tinggi, seperti mana yang aku cakap tadi, setinggi kita berdiri, itu lagi baik. Cuma ini hanyalah untuk pertunjukan. Pasal apa, aku pun penat. Bukan tak penat. Tapi mudah-mudahan korang dapatlah pelajaran ni. Mudah-mudahan sampai pelajaran ni pada korang. Nampak tak? Asap dah makin banyak. Asap naik ke atas tau. Dia tak ke tepi. Bila mana asap naik ke atas, penyelamat daripada udara, aku ulang cakap pun tak apa Penyelamat datang daripada udara akan nampak di mana lokasi kita berada. Okey geng, aku punya campfire pun dah habis. Dah rentung, dah kosong dah. Jadi bila mana dah habis, kayu yang kita potong tadi, jangan buang. Kita boleh simpan. Pasal ada kayu yang aku pakai, kayu kering. Ada kayu basah. Kayu kering ni aku ambil lah untuk buat guna kayu api malam karang. Jadi korang boleh nampak lah tadi tu adalah pelajaran. Bagaimana campfire dibuat dan bagaimana campfire bekerja dalam hutan. Dalam situasi ataupun pelajaran survival hutan. Jadi aku harap korang faham dan dapatlah bagaimana ilmu ni. Pasal ini pun salah satu pelajaran yang penting bagi korang. Kalau start dalam hutan, bagaimana untuk kita buat SOS survival. Dekat pantai lain cara. Kawasan lapang betul-betul lain cara. Dalam hutan tebal, inilah salah satu caranya yang kita perlu buat. Kita beri syarat daripada darat ke atas untuk penyelamat di mana kedudukan kita berada. Kalau kita sesat, kita tak nak mudahkan pula urusan ni dalam proses mencari kita. Takkan nampak penyelamat datang pada helikopter kita nak woi. Mana dia dengar? Jadi inilah dia cara dan juga pelajaran. Ambil, amalkan. Jangan belagak pandai, jangan sombong dengan ilmu Allah. Pelajaran survival pun adalah ilmu Allah. Jangan sombong. Jangan ingat pelajaran tu hanyalah duduk dalam universiti. Penat gila. Penat bila mana kita main dengan aktiviti macam ni kan. Penat. Walaupun seronok tapi memenatkan. Orang tengok memang nampak, bestnya. Best dapat join ni. Kalau buat kau tahulah. Sama pula kalau kau buat seorang daripada pagi lagi. Potong sana, potong sini. Potong pokok besar-besar. Pagi tadi gagal lah. Tapi bila mana dah makin tengah hari ni,
Pewai. Memang pewai. Kalau pada pagi tadi kan, pagi tu masa part 1. Ni dah jadi part 2. Masa part 1 aku banyak pakai pisau kan, pakai pisau geba ni. Pisau geba China. Banyak aktiviti aku ni memang pakai pisau geba China ni lah. Tapi dalam part 2 ni aku nak sambung juga pakai pisau geba China ni, tapi tak boleh lah. Bukan tak boleh sebab apa? Sebab cukup memenatkan. Aku tak boleh nak melawan hukum fizik bagi manusia. Cukup memenatkan. Latihan dulu pun penat. Kena hanyam cukup dengan jurulatih. Ni pula sekarang. Jadi dalam part 2 ni aku akan banyak pakai parang lah. Ni pun parang China juga ni. Tajam pun tajam. Tak boleh nak lawan hukum fizik manusia. Penat tu tak penat. Jadi aku banyak beraksi pula dengan ni lah. Ataupun campur lah. Pisau, parang, parang, pisau, pisau, parang, parang, pisau. Janji, yang penting kalau dapat pelajaran daripada apa yang aku buat. Pasal aku ni jenis tak suka nak cakap pakai mulut. Pumpang-pumpang itu ini. Kita cakap pakai perbuatan. Seperti mana korang tengok tadilah dalam pelajaran Confire. Aku cakap pakai mulut, orang takkan dapat faham. Orang takkan nampak macam mana pelajaran tu. Jadi aku bercakap pakai perbuatan. Dan Alhamdulillah dan insya-Allah, mudah-mudahan korang dapat lah ilmu dan pelajaran tu. Aku ni nak kongsi benda lain, tak mampulah kan nak kongsi duit. Memang tak mampulah. Jadi boleh kongsi ilmu-ilmu yang mana tahu, yang mana ada, yang mana aku faham. Kan, anda kata esok aku dah tak ada lagi kat alam dunia ni esok, satu masa esok, insya-Allah. Ilmu ni milik Allah, tapi Allah ajarkan pada korang semua melalui aku, melalui cara dan juga perbuatan aku untuk korang belajar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi aku nak rehat dululah, baring-baring dulu dalam aku punya survival tent aku ni untuk bertahan satu malam je. Ini kira macam aku cuti santai-santai suka-suka. Jadi lepas habis rehat, aku nak buat pula benda lain. Jadi ini aku rehat dululah, kan. Relax lah, nanti lepas ni aku masuk pula hutan tebal. Hutan tebal aku buat lah macam benda ala-ala bakery sikit. Auta-auta gitu gaya kan. Tapi bakery tu bohong sangat. Okey lah. Puas aku tutup bakery, aku nak baring pula. Penat dah. Gila tak penat. Ingat aku apa? Robot Terminator tak penat. Sambil kita rehat santai ni, kita kena dulu. Ni dia. Buah queenie. Tapi ini bukanlah buah queenie hutan. Ini buah queenie ni aku bawa pada rumah aku sendiri. Aku bawa 10 biji semuanya. Pasal bila mana kita dalam aktiviti macam ni, main dengan penat-penat semua ni, nak makan yang berat-berat macam nasi ni memang kita tak selera lah. Tapi kalau macam dapat buah-buah gini, kan, buah-buah dari hutan lah. Ada buah queenie hutan aku pernah jumpa dulu, tapi buah queenie hutan dia tak macam ni. Warna dia warna macam brown, macam warna coklat-coklat sikit. Kulit dia agak tebal. Ini buah queenie biasa. Tapi bila mana tengah-tengah penat ni, kita kena buah queenie macam ni. Nikmat dia, jangan cakap lah, terasa. Cuaca panas macam ni, kena pula buah queenie. Basah tekak, sejuk cakap. Kuning isi dia. Sedap. Okay, aku makan dulu Pasal apa, penat. Sambil rehat-rehat ni bagi hilang pewai-pewai semua tu. Kita makan dulu. Aku buat aktiviti ni dekat kawasan hutan tengah-tengah kampung. Aku jumpa kawasan ni, jadikan dia sebagai studio aku sendiri. Maknanya kalau untuk aktiviti yang santai-santai, relax-relax, aku lain kat sini je nanti. Tapi kan sejarah tempat ni, kalau tengok balik daripada aku awal datang pagi tadi, bukan pagi tadi lah, tempat ni aku jumpa dah lama dah. Cuma baru hari ni aku teroka. Lama pun tak lama jugalah. Tak sampai seminggu lagi. Aku teroka tempat ni, bersihkan. Tapi sebelum aku bersihkan tempat ni, bila mana diperhatikan, kawasan ni adalah kawasan lembah. Sebab itulah ada sumber air. Air dia agak-agak jernih juga bila mana diperhatikan. Kawasan lembah dulu ni. Tapi aku dah potong macam ni. Aku dah rintis tempat ni pakai pisau ni. Tapi sayang, rintis kawasan ni, bersihkan semak-semak pakai pisau ni aku tak tunjuk dengan dalam konten. Aku tak rakam. Sebab asal niat bukan nak buat konten pun. Niat datang nak bersihkan kawasan ni, nak buat kemah macam tu je. Tapi terfikir balik, baik buat konten. Itu yang rakaman aku ni tak ada yang sempurna sangat lah.
Tapi terus terang cakap lah, selama aku beraktiviti dengan pisau geber China ni, Alhamdulillah, seronok, sedap pakai. Dia tak mudah tumpul sampai sekarang. Memang sedap pisau ni pakai. Bukan kita nak menangkan barang China kan, tidak. Tapi apa yang betul kita cakap. Tapi kadang-kadang orang tak dapat nak terima kenyataan. Sebab orang masih lagi terpengaruh dengan mentaliti pakai brand mahal mesti gah. Tak juga ada. Aku dulu pakai pisau geber original, 2 bilah. Sebilah patah, sebilah hilang dalam hutan. Pisau Muela aku pun ori juga dulu. Pisau Muela beli dekat direct website. Aku pisau original semua beli dekat direct website ni, dia punya website. Pisau Muela harga dalam 300 lebih. Patah. Pisau geber dulu beli dalam harga dalam 700 lebih. Termasuklah dengan apa? Fee shipping apa semua. Patah juga dengan aku. Rezeki. Makan buah pinih manis. Bismillah. Sedap. Hari pun nak petang ni. Hati-hati pisau ni tajam. Kena tangan kerang saja aku. Lepas tu iris slow. Alhamdulillah. Kuning-kuning. Manis-manis je. Okay, nampaknya hari pun dah semakin nak malam. Jadi sekarang kita standby pula. Pasal unggun api. Jadi dalam sama aku pakai jaket jugalah. Pasal hutan kampung ni cabaran yang utama adalah nyamuk. Nyamuk memang padu-padu lah kalau nak bandingkan dengan hutan tebal. Nyamuk hutan kampung mantap-mantap semuanya. Kita kalah. Jom, nyalakan api dulu. Okey geng, Alhamdulillah api pun dah menyala. Jadi kuranglah nyamuk. Pasal dalam hutan kampung ni kalau kita bermalam, hutan kampung ke, hutan pinggir kampung ke, hutan tengah kampung ke, cabaran utama adalah nyamuk pada waktu malam. Biasanya nyamuk memang padu-padu lah. Kalau nak bandingkan dengan hutan tebal ni, nyamuk dia kurang. Ada juga nyamuk, tapi tengok pada keadaan-keadaan tertentu. Tapi kalau hutan kampung ni, dia tak kira waktu, nyamuk mesti ada. Jadi bila mana dah ada api ni, nyamuk takkan datang. Sebab suhu akan jadi panas keliling. Punca kenapa nyamuk datang? Sebabkan suhu berubah menjadi sejuk. Bila mana suhu sejuk, nyamuk jadi raja. Salah satu cara untuk buatkan unggun api kita bertahan lama adalah dengan cara kita campurkan kayu api kering dengan kayu api basah. Maksudnya ambil kayu kering yang besar-besar, kemudian kayu yang basah pun, maksudnya kayu-kayu yang hidup lah. Lebih kurang besar-besar macam ni, campur sekali. InsyaAllah api akan tahan lama. Itu caranya lah. Itu cara aku yang biasa aku pakai. Kalau kita letak kayu kering saja, api akan cepat makan. Jadi kita punya unggun api kita cepat habis. Kalau kita letak kayu basah, dia akan makan. Dia akan makan sikit demi sikit. Sebab api sifatnya panas, jadi dia akan mengeringkan kayu basah ni. Itu caranya. Boleh amalkan pelajaran ni. Tapi bukan aku yang ajar tau. Allah yang ajar korang. Allah ajar korang melalui aku. Okey, sekarang kita tunggu hari malam. Walaupun hutan kampung, tapi bila malam pun rasa juga feel itu. Feel seronok-seronok. Okey geng, sekarang pun dah masuk waktu maghrib. Jadi macam biasalah, kita tunaikan kita punya kewajipan kita kepada Rob kita, pencipta kita. Sebab kita jangan belagak yang macam kita tak ada pencipta. Okey, nanti lepas solat nanti, aku sambunglah apa yang patut. Cuma macam biasalah, untuk solat dalam hutan ni, aku dah terangkan dalam part 1. Sama je sebagaimana cara kita solat dalam dekat rumah kita. Dan cara untuk cari arah kiblat pun aku dah tunjukkan dalam part 1. Bagi mereka yang belum tahu lagi, boleh scroll video aku pergi kepada part 1.
Dan korang boleh belajar kat situ. Cara untuk kita cari arah kiblat dalam hutan dengan gunakan kompas saja. Jadi sekarang dah tiba masanya aku nak solat dulu. Jadi untuk solat ni aku tak rakam lah. Bukan apa, tak nak riak, tak nak menunjuk. Cukuplah hanya Allah je yang tahu. Yang penting kita solat, kita tunaikan kewajipan kita. Jadi lepas solat nanti aku akan buat apa yang patut. Lepas tu kita tengoklah apa dia yang sesuai lagi untuk kita kongsikan untuk waktu malam pula. Tak ada benda pun. Okeylah, kita jumpa nanti lepas kita solat nanti. Okey, Assalamualaikum. Unggun api malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku pun dah selesai solat. Tunaikan kewajipan. Lepas ni buat aku apa yang patut. Dan aku rasa malam ni mungkin aku tak banyak perkongsian aku untuk korang. Cuma macam biasalah, bila mana waktu malam ni, lampu pastikan berada dekat kita setiap masa. Okey, ini contoh. Di mana aku ikatkan tali ni lah. Tali ni boleh tarik macam ni lah. Dua-duanya kita senang nak tengok sekeliling macam ni lah. Kalau dengannya bunyi pergerakan, terus tengok. Dalam masa pertama, untuk keselamatan aku pilih pepper spray waktu malam. Sebab malam ni aku hanyalah standby kat kemah saja, tak ke mana-mana pun. Jadi standby itu penting. Dalam sama pepper spray kat tangan, lampu 10, bersedia sentiasa. Tekan je kita dah nampak dah keliling. Apa yang ada kat keliling kita ni. Tengok atas, semua kena perhatikan. Walaupun hutan tengah kampung, tapi jangan kita pandang sebelah mata. Sebab di mana-mana pun akan ada ancaman kalau kita lalai. Okey dah geng, aku rasa untuk malam ni setakat ini saja kot aku buat rakaman. Pasal aku pun nak rehat dah rasanya. Pasal siang tadi aku dah bekerja satu hari suntuk. Buat aktiviti, memang jadi bila malam agak penat kan. Agak penat. Sebenarnya nak ikutkan masih lagi awal. Baru pukul 8 lebih. Tapi penat sangat. Jadi aku nak rehat, nak fokus pada sekeliling. Okeylah, lain pelajaran insya-Allah kita kongsi pula pada esok hari. Okey, masa untuk aku berehat. Okey, untuk malam ni aku hanya beralaskan poncho sahaja. Tak ada buat katil medan ke benda, tak ada. Jadi pakai poncho cukuplah. Jadi boleh rehat. Kalau nak kata pakai poncho ni dalam hutan, aku dah puas dah rasa kehidupan macam ni. Start pada dalam berkhidmat dulu. Udah masuk hutan seorang kan, buat channel YouTube. Dah puas dah tidur macam ni, dah puas dah. Okeylah, aku nak rehat dulu. Esok kita sambung balik pelajaran yang boleh kita kongsikan insya-Allah. Okey. Assalamualaikum semua sekali. Alhamdulillah geng, hari dah pun siang. Bila mana siang ni, rasalah selamat sikit. Pasal mata kita mula nampak apa yang ada kat sekeliling kita ni. Kalau malam ni, mata kita akan jadi kurang nampak. Walaupun hutan kampung sekalipun, ancaman tetap ada. Tapi ni hari dah siang. Kalau hutan kampung ni biasanya ancaman babi lah. Ada babi tunggal tu kan. Yang tu pun kita kena berhati-hati juga tu. Sebab man tadi pun aku ada dengar jugalah pergerakan dekat belah depan ni. Dan aku ambil satu kayu, aku baling, berlari dia. Babi. Babi pun kalau dia rempuh kita, melambung kita. Yang berpasal. Hari pun dah siang. Alhamdulillah dah lega dah. Jom kita sambung semula dengan kita punya aktiviti pagi ni. Nampak tak ni geng? Semalam aku nyalakan unggun api semalam. Kayu mati. Dan ni kayu mati. Yang ni kayu hidup ni. Ni kayu hidup. Kayu basah tau. Nampak macam mana? Kan dia makan sikit demi sedikit. Jadi kalau kita nak nyalakan unggun api dalam hutan, salah satu cara yang aku pakai, campur kayu kering dengan kayu hidup, kayu basah. InsyaAllah api kita akan bertahan lama sebab dia akan bakar sikit demi sedikit. Pasal api sifatnya panas. Bila mana panas, kayu basah berlawan, jadi kayu basah tu dia akan kering sikit demi sedikit. Jadi kat situ kayu basah tu dia akan berubah daripada kayu hidup yang kita potong jadi kayu api sikit demi sedikit. Itu akan membantu kita untuk buatkan unggun api kita tahan lebih lama dalam hutan. Korang boleh pakai teknik ni. Ini cara ni Allah ajar aku sebenarnya. Tapi aku ajar pula korang. Alhamdulillah. Ilmu yang baik kita kongsikan. Jangan kedekut.
Pasal bila mana kita mati esok, kita akan ditanya balik ilmu yang kita tahu, apa kita buat pada orang ramai. Poket Doraemon. Okey, pagi ni sebenarnya aku tak ada sangat pun nak kongsikan pasal pelajaran lain. Nanti itu yang lain akan datang insya-Allah bila mana masuk hutan tebal nanti. Pasal aku ada plan nak masuk hutan tebal. Yang itu pelajaran dalam hutan tebal. Pasal apa bila mana dalam hutan tebal ni, insya-Allah mungkin ilmu tu lebih luas. Dan biasa macam itulah. Cuma hari ni aku nak ini dia. Aku nak cerita dekat korang ini dia. Poket Doraemon ni. Ini Poket Doraemon tau. Kau jangan pandang rendah pada Poket Doraemon ni. Kalau kau pandang rendah pada Poket Doraemon ni, aku jamin kau pasti menyesal sampai kau ketua. Poket Doraemon ni bukan sebarang Poket Doraemon. Ini betul-betul Poket Doraemon yang membantu aku dalam hutan. Kau nak tahu apa benda dalam ni?